Hai semua, masak apa tu? Okey, jom kita buat kuih tiaw goreng kerang. Resipi simple je. Mula-mula kita campurkan semua sos-sos ni yang Kak ni tulis ni. Lepas tu bahan yang paling sedap tu, nak sedapkan kita punya kuih tiaw kerang ialah serbuk udang dari Niigata ni. Letak sikit dalam bancuhan sos tadi, kacau rata, nanti kita masukkan dalam kita punya kuih tiaw goreng. Kita panaskanlah minyak dulu, lepas tu tumislah bawang putih, and then masukkan paste cili. Lepas tu tumis sampai cili tu garing, baru masukkan kuih tiaw, and then masukkan kerang rebus, dan terus masukkan sos yang kita bancuh tadi. Lepas tu kita kacau lah sampai rata. Kalau nak kuih tiaw kita basah, campur sikit air, bagi basah-basah sikit kan. Lepas tu kita goreng sampailah kuih tiaw tu nampak macam transparent kan. Tu maknanya kuih tiaw tu dah masak. Lepas tu boleh pecahkan telur dalam kuih tiaw tu. Letak telur baru sedap kan. Bila dah letak telur tu, kacau lah sampai rata, kacau sampai telur tu hancur elok, baru masukkan tauge dan juga daun kucai. Bila dah masuk daun kucai tu, terus tutup api, dan dah siap lah kita punya kuih tiaw goreng kerang. So, kalau nak beli serbuk udang Niigata tu, boleh klik dekat beg kuning, okey?